Seorang ibu tunggal cekal menjaga dua anak perempuan termasuk anggun cepaka Muhammad Sulaiman Adam 2 tahun yang menghidap hydrocephalus dengan mengambil upah melipat kain demi menyara kehidupan mereka. Nur Ashikin Jaafar, 28 tahun berkata, doktor mengesan keadaan dialami anggun ketika usia kandungan mencecah 35 minggu apabila ukuran lilit kepala bayi menyamai kandungan 39 minggu dan terpaksa menjalani pembedahan kecemasan caesarean. Katanya ketika dilahirkan, keadaan kepala anggun kelihatan normal namun terdapat pengumpulan cecair dalam otak sebelum ukuran lilit kepalanya meningkat kira-kira 2 cm setiap bulan sejak berusia 3 bulan. Ujar Nur Ashikin, keadaan anggun mula memburuk pada Februari 2025 selepas ventriculoperitoneal VP shunt digunakan patah dan doktor memaklumkan cecair kotor telah masuk ke bahagian otak selain terdapat jangkitan kuman dalam darah. Selepas kejadian itu, anggun terus terlantar hingga sekarang. Tambahnya, anaknya hanya boleh bergerak mengiring ke kanan dan ke kiri, juga tangan kanannya belum dapat berfungsi dan kakinya kini pendek sebelah. Katanya sebelum ini dia bekerja sebagai kerani dalam bidang insurans kenderaan dan terpaksa berhenti kerja pada Februari tahun lalu susulan anggun memerlukan penjagaan sepenuh masa. Tambahnya lagi, dia ada menerima bantuan kira-kira RM500 sebulan daripada bekas suami serta bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat namun masih belum mencukupi bagi menampung kos kehidupan dan rawatan anggun. Orang ramai yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan di akaun Maybank 169963131470 atas penama Nur Ashikin Jaafar atau hubungi di talian 01965286674.